Yang pertama, murid berasa tertekan kerana faktanya terlalu banyak. Yang kedua, terlalu banyak fakta yang perlu dihafal. Yang ketiga, murid kehilangan motivasi untuk menghafal kerana gaya pembelajarannya yang membosankan. CyberPulse adalah salah satu kaedah pembelajaran berasaskan gamifikasi. Gamifikasi ini diberikan nama CyberPulse, direka bentuk bertujuan untuk melihat keberkesanan gamifikasi dalam pembelajaran bagi mata pelajaran Geografi tingkatan 3 bagi topik 3, 4 dan 5 iaitu kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, semula jadi dan hidupan liar di Malaysia. Game ini diberikan nama CyberPulse kerana tema yang dipilih berkaitan dengan flora dan fauna di dunia. Sesuai dengan maksud perkataan, Silva iaitu hutan-hutan di dalam bahasa Latin. Pulse pula dipilih kerana permainan ini dimainkan pada masa lapang. Murid dapat memahami dan menguasai tajuk berkaitan. Selain itu, meningkatkan daya, kefahaman dan ingatan murid sekaligus meningkatkan kecerdasan otak. Jika dadu pelajar berhenti di kotak yang berwarna merah jambu, pelajar dikehendaki untuk menjawab kad soalan berwarna merah jambu yang merangkumi soalan bab 3. Seterusnya, jika dadu pelajar berhenti di kotak yang berwarna biru, pelajar dikehendaki untuk menjawab kad soalan yang berwarna biru yang mengandungi soalan bab 4. Selain itu, jika dadu pelajar berhenti di kotak yang berwarna kuning, pelajar dikehendaki untuk menjawab kad soalan yang berwarna kuning yang merangkumi soalan bab 5. Jika dadu pelajar berhenti di kotak gandaan, pelajar dikehendaki untuk menjawab kad soalan berwarna putih yang mengandungi soalan campuran bab 3, 4 dan 5. Jika pelajar berjaya menjawab kad soalan berwarna putih, markah pelajar akan ditambah mengikut kotak gandaan yang diperoleh. Terdiri daripada lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil dari bahan organik dan bukan organik. Apakah faktor persekitaran fizikal yang dapat dikaitkan dengan pernyataan tersebut? A. Iklim, B. Tanah, C. Saliran, D. bentuk bumi. Dan sekali yang atas tu. Terdiri daripada lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada bahan organik dengan bukan organik. Tanah. Betul. Apa tadi? 6. Saya betul lah. Mana? Dah dapat 18 tu. Okey. Tanah hitam yang terdapat di padang rumput hawa sederhana yang mengalami iklim steppe. Pernyataan berikut merujuk kepada A. Tanah aridisol, B. Tanah permafrost, C. Tanah pozol, D. Tanah chernozem. D. Betul. Jod D tadi. Wait. D tadi apa tadi? Chernozem. Oh, power Masya. Saya pernah baca Apa tadi? 18. Menang terus lah. Biru. Biru. 2. Oh ya. Okey. Mengkuang dengan tapak kuda. Jenis tumbuhan yang dapat dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan di atas ialah A. Hutan paya air tawar, B. Hutan paya air masin, C. Hutan pantai dengan D. Hutan gunung. C. Betul. Berikut merupakan kos bahan bagi inovasi ini. Ujian telah dijalankan ke atas 10 responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 3 SMKA Syekh Haji Muhammad Said. Di sini dapat dilihat terdapat peningkatan terhadap tahap kefahaman murid berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di dunia. Inovasi ini boleh dimainkan oleh subjek lain juga dengan hanya perlu menukarkan soalan pada kad tersebut sahaja.